sangatlah penting untuk para asatizah, untuk mereka ni sentiasa upgrade ilmu. Jangan ilmu tu pada tahap yang sekolah rendah. Dalam video ini, kita akan lihat lagi tahap penguasaan ilmu agama Ustaz Mat Rizal, Ahli Jawatan Kuasa Pengawasan dan Pengajaran Agama Islam Negeri Perlis. Sebelum itu, mari kita dengarkan satu kaedah emas yang pernah disebutkan oleh dua tokoh ulama besar, ulama hadis, ulama fiqh, ulama tafsir. Bahkan mereka lah ulama bagi sekalian ulama di negara kita, iaitu Syekh Dr. Asri dan Syekh Dr. Rozaimi hafizahumullah. Tak payah pergi kepada kandungan ajaran. Nama pun nak sebut tak boleh lah. Nama pun nak sebut Nama tak boleh. nak sebut Asyairah. Asyariah akhirnya. Asyariah. Jadi, menyebut sesuatu nama atau istilah dengan betul adalah sangat penting sebelum kita nak masuk atau klaim penisbahan kepada apa-apa ajaran. Sekarang, mari kita dengar bagaimana Ustaz Mat Rizal menyebutkan nama seorang tokoh besar daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, dia riwayatkan satu hadis. Al-Barra ibn Azib berkata, ada di kalangan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari daripada Al-Barra ibn Azib. Kita dengarkan sekali lagi. Al-Barra ibn Azib. Jadi, dia sebut nama sahabat Nabi yang agung itu dengan Al-Barra, dengan mensabdukan huruf ra. Al-Barra bin Azib. Adakah betul cara sebutan itu? Mari kita lihat kitab Umdatul Qari oleh Badruddin Al-Aini. Ketika beliau mensyarahkan hadis ini, beliau menyebutkan rijal-rijal perawi hadis ini. Dan beliau menyebutkan nama sahabat yang meriwayatkan hadis ini, Al-Bara bi takhfifir ra. Dan cara nak baca nama sahabat ni, Al-Bara bi takhfifir ra. Yakni ra itu bukan bersabdu, tak ada sabdu. Dia dibaca dengan takhfif, yakni Al-Bara, bukan Al-Barra. Al-Barra. Al-Bara ibnu Azib radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab yang sama juga beliau sebutkan dhabit untuk menyebut nama Al-Bara. Beliau sebut di sini Al-Bara kulluhu bi takhfifir ra. Semua nama Al-Bara adalah dengan takhfifir ra, yakni huruf ra tanpa sabdu. Semua. Illa, kecuali, yakni ada beberapa nama yang dibaca Al-Barra. Macam Ustaz Mat Rizal baca Al-Barra dengan mentasydidkan huruf ra, mensabdukan huruf ra. Siapa dia? Yang pertama Abu Ma'syar Al-Barra. Ini dibaca Al-Barra. Yang kedua Abul Aliyah Al-Barra. Selain dua ni, kesemuanya dibaca dengan takhfif Al-Bara. Jadi nama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Bara bin Azib, bukan Al-Barra. Al-Barra. Tak payah pergi kepada kandungan ajaran. Nama pun nak sebut tak boleh lah. Nama pun nak sebut tak Nama boleh. nak sebut Asyairah. Asyariah akhirnya. Asyariah. Jadi nak sebut nama sahabat pun tak reti. Macam mana nak claim ikut sahabat atau ikut salaf? Sekarang kita dengarkan lagi bagaimana Ustaz Rizal menyebutkan terma dalam usul fiqh. Dalam Islam, dia ada nasakh mansukh. Nasakh mansukh ni maksudnya apa? Perubahan, pertukaran daripada satu hukum ke... Ini tidak betul. Yang betul adalah nasikh dan mansukh, bukan nasakh mansukh. Nasikh dan mansukh, isim fa'il dan isim maf'ul. Dan perkataan ini sedia diketahui oleh para penuntut ilmu yang beginners, yang pemula. Bagaimana seorang ustaz dan AJK pengawasan agama tidak tahu? Nasakh mansukh. Sebut pun salah,
macam mana boleh jadi pengawas agama? Kita lihat pula sebutan beliau kepada terma yang berikutnya. Rukhsah. Kita dah bincang minggu lepas tentang istilah rukhsah dengan apa kembang dia. Rukhsah dengan tuan-tuan. Rukhsah longgar. Dia ada asal dia. Dia ada lawan dia. Azimah. Ini juga banyak cara tuan-tuan nak ingat. Letak nama anak ke, yang sulung nama Azimah, nombor 2 nama Rukhsah. Senang juga. Jadi boleh diingat kan. Kita dengarkan sekali lagi. Azimah. Kita tengok mulut dia. Azimah. Jadi jelas dia sebut azimah dengan huruf za. Azimah. Dan ini salah. Mana-mana penuntut ilmu pasti akan tahu perkataan dan sebutan yang betul adalah azimah dengan huruf zai, baris bawah dan mulut dibuka ke bawah. Azimah, bukan auzi, bukan dengan huruf za tetapi dengan huruf zai. Azimah. Mungkin beliau terlalu anti kepada tangkal dan azimat sehingga tak boleh nak sebut perkataan azimat dengan betul, sehingga jadi azimah. Tak tahu kenapa. Boleh jadi kan? Mungkin sebenarnya beliau yang perlu bubuh nama anak beliau Azimah, Rukhsah Azimah, supaya dia tidak lupa kepada terma yang istilah yang amat basic ini. Tak payah pergi kepada kandungan ajaran. Nama pun nak sebut tak boleh lah. Nama pun nak sebut tak Nama boleh. nak sebut Asyairah. Jadi sebut terma pun salah. Macam mana nak faham agama? Macam mana nak bertugas sebagai pengawas ajaran agama? Mungkin cukup saja ikut jadi host kepada podcast. Apa pendapat netizen berkenaan hal ini? Silalah tulis di ruang komentar dan kongsikan pandangan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.